Inilah kali pertama dalam hidup saya nak pergi mencandat sotong. Lokasi rahsia. Aku datang. Halo. Dengar. Ya. Saya depan kabinet Depan Muhammad. Okey. Siap dah. Okey, siap dah. Kabinet tu. Apa pula? Kita bagi nama power. Beg ni sekali. Alright. Untuk video kali ni kita nak bawakan anda semua ke tempat yang special. Pertama kali dalam hidup saya tak pernah ada pengalaman memancing. Kali ni nak merasai pengalaman memancing, tapi lebih advance. Kita nak mencandat sotong dekat belah area Marang nanti. Saya bersama dengan Abang Rol dan juga mana anak ni hilang? Habib akan menemankan saya bersama dengan lebih kurang kita semua dalam 20 orang kan, tahu tak? 18 orang campur dengan tu mungkin 18 ke 20 orang lah yang akan sama dalam kapal boat tu nanti kita akan bertolak dari Marang ke tempat ke tengah laut nanti untuk mencandat sotong. Tinggal kedai kejap, ambil bekalan, ambil air mineral, nak bawa bekal. Okey, selesai ambil bekalan, bawa bekalan sikit. Okey. Kita teruskan perjalanan ke JT Marang. Tempoh perjalanan daripada Kuala Terengganu ke Marang sekitar 30 minit saja. Kami diminta berkumpul terlebih dahulu di Masjid Sultan Anur Zahirah Bandar Marang oleh Ketua Operasi. Di situ nanti kami dinasihatkan untuk buat satu perkara ini, terutama untuk orang pertama kali turun ke lautan untuk memancing. Takut tak tahan. Kita berhenti solat asar dulu, lepas tu baru pergi JT, lepas tu baru gerak. Mabuk laut, itulah yang ditakuti sebagian orang yang nak turun ke lautan. Sebagai usaha mengurangkan mabuk, makanlah ubat lawyer sejam sebelum berlayar. InsyaAllah. No vitamin. Ubat mabuk. Masing-masing dah rasa teruja sebenarnya, apatah lagi orang macam saya yang pertama kali nak rasa pengalaman ini. Jambatan Marang tak siap lagi dengan pembinaan. Kita ni nak naik ni, saya pun tak tahu, jadi kita tengok. Kami berteka-teki bot manakah yang kami akan naik nanti, sebab tuan bot tak nampak pun dekat sini. Dia tinggal belum usik dia. Bot tu tak ada sini nanya. Bot baru buat. Ni kita macam customer pertama lah yang naik bot tu. Bot baru siap semalam. Rupa-rupanya bot kami tak ada pun dekat situ. Dia parking dekat Muara Legun seberang sana. Sebab bot tu tak lepas nak lalu bawah jambatan lama Marang ni. Jadinya kami kena naik bot transfer yang akan bawa kami ke Muara. 2 kalilah kena naik turun barang. Okey, kita dah load barang kan, lepas tu nak kena transfer. Ni bukan boat yang kita nak naik nanti, cuma dia nak transfer ke JT lain. Sebabnya tu sebab jambatan tu tinggi dengan air, bot dia besar, bot tu tak boleh lalu bawah jambatan tu. Jadi kita kena naik bot yang lebih kecil ni. Dia orang tengah loading barang. Nanti kita pergi ke sana. Pergi sana kita tukar pula bot. 2 kali kerja lah.
Dari jeti persendirian ini, kami naik bot kecil dulu. Kami gerak perlahan-lahan melintasi jambatan baru dan lama Sungai Marang. Muara ni jadi tempat laluan sibuk nelayan nak ke laut dan pintu masuk dan keluar untuk speedboat ke Pulau Kapas. Uniknya breakwater di Marang ini adalah batu besar berbentuk X bercabang 4 yang dipanggil tetrapod. Struktur unik breakwater yang dibina untuk memecahkan ombak dan melindungi pantai daripada terhakis. Tak lama kemudian sampailah di bot besar yang sedang menunggu. Kamilah pengguna pertama untuk bot baru ini. Okey, okey. Okey, kita tengok dalam. Yang mana dalam? Bawah tu? Okey, ini tempat ruang tamu. Hei. Ada lampu kan bawah? Weh, macam basement dia. Basement. Kira aku tengok. Tengok basement lah. Ha? Gelap tu. Pula. Okey, okey. Baik sikit, kita buka lampu-lampu. Okey, buka lampu. Oh. Suasana bilik dekat basement. Macam ni lah. So dia banyak katil-katil. Jadi kena bawa tilam sendiri apa semua lah untuk kegunaan. Jadi kita dah coba tempat kita sini. Dah ada pot dia dah. Ujung sekali. Katanya tak mabuk. Ya ke? Kerusi sudah siap. Duduk belakang. Betul ke duduk belakang ni tak mabuk ni? Ya. Betul. Lampu pun baru nak masak. Apa? Ini dapur. Okey, masak. Ini dia bos. Okey, makanan-makanan. Cuma untuk simpan ikan lah. Tempat ni tempat untuk mancing. Oh, Atas. oh tak atas tadi. Ada dia nampak sana. Tak, kena. Toilet. Sikit. Toilet kau jalan untuk mandi nak jalan semua mandi lah. Boleh tak kata ni. Kita letak kursi-kursi healing kat sini. Tempat ni pun ada. Tak. Kau nak gerak Agak. Dah tunggu satu lagi tim. Oh serius lah, tak gerak lagi pun rasa macam lah hitam lah. Habib, berapa ribu awak beli tu? Air. Air tu dia. Ya, tu dia. Kamu Acara ikan pelampung. Okey ni ada. Itu dia. Jagaan ni, kat sini silang. Okey, tiga. Okey. Baru play. Oh, ni nak ya tu. Bagi kali nak jalan. Ambil sini, dia tak. Okey, nampak pula. Dulu, ni. Kita buat sepul. Setelah. Okey, jadi play. Aduh lah, kita tak reti lah nak ikat-ikat. Cuma Bamrul dah siap ikat. Kita hijam dia punya je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gerak sekarang. Got a duffel in the cabin, coffee in an old tin cup, map rolled on the table, tiny town lights giving up.
Morning's got that blue haze, diesel humming soft and low. Kiss your picture on my phone screen, let the shoreline go. I'm just a cowboy, Kita dah hampir sampai. I'm just a cowboy. Tengok bot-bot lain yang bercahaya tu, semua kandang sotong tu. Kita nampak daratan lah. Dirt roads for the tide that's carrying me. Kami sampai di tengah lautan pukul 7.30 minit malam. Maghrib pun dah masuk kat sini. Jadi dah sampai di tengah lautan ni. Jadi kita nak sembahyang dulu lah. Sembahyang maghrib dulu. Lepas tu hantam sampai besok pagi. Okey, ni aku belakang dulu. Oh, kita nak membayar. Yo. Oh, tidur budak ni, hidup ni. Bangga. Nangis itu juga tengok. Beda. Dua. Habis pegang. Habis tunjuk sini. Video. Habis tengok sini. Pusing. Lokasi rahsia. Oh, berminat boleh. Oh, ni lepas mu ni. Oh, memang teruja lah tengok sotong depan mata naik daripada laut. Tak pernah saya dapat pengalaman begini. Ni bawa air Bandung. Oh, Air Bandung ni. gila 5 meter. Strawberry. Dari mana strawberry? Tengok jom buat tau. Susu ngecik lengan tau. Wah. Makan. Selepas teruja dengan naiknya 3 ekor sotong saiz lengan berturut-turut, dah tak naik pula sotong dekat kawasan tu. Maka, berpindahlah kami ke kawasan lain. Ini nama kedai kerak ni bukan sotong. Ni kita apa nama ni, main poten. Walaupun aktiviti mencandat sotong ini sekadar hobi, minat dan suka-suka, tetapi saya merasai sesuatu ilmu dan pengajaran yang boleh dipelajari dari seorang nelayan. Di laut tak semua perkara boleh kita kawal. Arus, angin, rezeki, semuanya di luar jangkaan. Nelayan turun ke laut bukan dengan kepastian, tetapi dengan harapan dan kesabaran. Kadang-kadang hasilnya banyak, kadang-kadang pulang dengan tangan kosong. Tapi mereka tetap turun lagi esok hari. Disitulah saya belajar tentang sabar tanpa jaminan, usaha tanpa tahu hasil, dan percaya
bahawa rezeki itu tetap ada, cuma bukan pada waktu yang kita tentukan. So sekarang semua tengah sibuk untuk angkat pancing masing-masing sebab kita nak pindah ke lokasi lain. Dah puas dekat sini, kita pindah tempat lain pula Semua tengah tarik naik atas. Tak gerak tu. Kawasan baru tadi pun kurang mendatangkan hasil. Kami bergerak pula ke lokasi baru. Banyak joran yang belum tersangkut dengan hasil, hanya tersangkut sesama sendiri. Okey, jam hampir pukul 10. Hasil tak apa-apa ada ni, tak apa lagi. Malam-malam sikit. Dah sikit dah. Kalau nak belajar kesabaran ni, bawa-bawa ada memancing. Namun, benarlah kata orang, rezeki tak pernah salah alamat. Cuma kita tidak tahu bila dan di mana ia diperolehi. Got a duffel in the cab, coffee in an old tin cup, map rolled on the table, tiny town lights giving up. Morning's got that blue haze, diesel humming soft and low. Kiss your picture on my phone screen, let the shoreline go. I'm just a cowboy sailing on the sea, trading dirt roads for the tide that's carrying me. Got salt on my boots, wind in my roots, your name riding every breeze. I'm a long way off from that front porch swing, but it feels like you're right here next to me. I'm just a cowboy, just a cowboy. Tatkala rancak menaikkan hasil, ada juga yang terlepas walaupun sudah nampak di depan mata. Ini juga konsep rezeki yang boleh kita pelajari. Looks like a West Texas fire. I talk to you at sundown. Kadang-kala strategi perlu diubah mengikut keadaan. Sotong tertarik dengan lampu katanya. Okey, cara-cara Ni. Tarik tu. tarik. Kat sini. Kat sini buka. Lepas tu buat kita Lepo. Tips mencandat sotong. Mula-mula kita lepaskan tali tangsi hingga ke dasar laut. Selepas itu, tarik reel dalam 5-6 kali pusing. Lepas tu, sentap joran ke atas. Ulang-ulang proses ini sampailah dapat sotongnya, kalau ada rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dua-dua sakut Saya pun dah dapat sotong yang pertama dalam pukul 1 pagi. Itu pun sotongnya sama-sama tersangkut dengan joran member sebelah. Inilah namanya rezeki dikongsi bersama. Buka dia. Ya, senang. Alhamdulillah. Ya, 4:30 pagi. Pukul 4:30 pagi, Habib baru bangun tidur. Sambung mancing, banyak betul dapat. Habib tidur. Tidur. Lain semua tengah sibuk rancak. Inilah aktiviti yang berlangsung sepanjang malam. Ada yang dari awal dah mabuk laut, tidur dari tadi tak bangun-bangun. Ada juga yang tak tidur-tidur. Tapi kami tidur atas kerusi saja. Rasa agak kurang sikit mabuk kalau duduk. Tak tahulah orang lain macam mana. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ni pagi Sabtu. Malam tadi tidur kejap-kejap atas kerusi ni Bamrul Boda ni. Dia dah selesai main subuh. Bekalan air dekat lori, dekat pun ni dah pun habis. Dan kena cari bekalan air yang ada.
Nampak semua tengah dah bangun dah. Ada yang masih lagi terus mancing. Habib dia nak apa nama? Nak apa dia banyak-banyak ikan tu? Mata kaya banyak tu. Apollo, panggil Apollo. Dia nak tangkap ikan banyak-banyak dia kata. Dah, dari mata kaya saya dah hilang, dah tercabut, dah putus lah. Dan suasana dalam bot dan keadaan laut pada hari ini. Ready nak masak sarapan. Okey, ini kita nak Ni, ikan kita jeruk dengan air masin malam. Kita jeruk dengan air masin malam. Kenapa kau? Oh, ni apa boleh baru dia ikan ke mula dia? Oh, hidup itu. Aduh, kembung. Oh, hidup itu. Mulut mangak. Oh, ni kita nak cara, ni kita main ni tu. Ikan masin gue. Berapa tu bang ni? Ikan keluar. Ikan keluar nak saya. Kita kena air masin ni. Uyuk gua ni panas dah. Ada dalam bismillah. Sudah. Ikan masin-masin boleh. Ikan kena air masin. Baik. mancing kerisi ikan gembok kat sini lah. Di dekat je kita tengok Pulau Kapas tu, Pulau Kapas depan tu, Pulau Kapas. Apa ikan apa ni kau? Teko ikan apa? Ikan kerisi. Ikan kerisi, alright. Teruk belah tu goreng. Pulau Kapas. Selesailah pengambaraan kita mancing dan mencadat potong di Marang. Okay, kita pun nak balik ke Bengkalan. Dahsyat Habib ni, banyak gila dapat. Macam mana apa tip ni? Bagi tips sikit. Tak tahu. Memancing atau mencandat ini sebenarnya bukan sekadar menangkap hasil, tetapi mengajar kita untuk diam, memerhati dan memahami alam. Bahawa dalam hidup ini bukan semua yang kita usahakan akan terus menjadi, tetapi setiap usaha itu tetap bernilai. Dan mungkin itulah bezanya antara kita dan seorang nelayan. Dia tidak menunggu hasil, tetapi dia memahami proses untuk berhasil. Hasil tangkapan ada yang dapat banyak, ada yang dapat sikit, ada yang tak dapat langsung kerana mabuk laut. Tetapi hasil tetap dibahagi sama rata demi meraihkan ahli kumpulan yang turut bersama sepanjang pelayaran. Terima kasih semua.